RM20 ni memang sangat-sangat ngam guys. So guys, kalau korang adalah pengguna iPhone, especially iPhone 17 Pro Max ni, dan korang sayangkan phone korang, dalam masa yang sama korang nakkan casing yang tak membosankan, hari ni aku nak share pada korang satu casing yang sangat mengizalkan, unik, dalam masa sama harga dia murah gila. Tak percaya korang check dekat pautan video ni. Di mana macam korang boleh nampak, yes, casing iPhone aku ni berilustrasikan wang RM20. Dia ada macam-macam note bank yang korang boleh pilih, tapi the reason aku ambil RM20 ni sebab apa? iPhone aku warna orange, so bila kita pairing kan, dia nampak macam blend RM20 tu. Dan quality dia really nice. Dan one thing yang aku suka adalah dia menjadikan iPhone aku ni boxy tau. So bila pegang, dia ada vibe-vibe macam peranti Samsung S26 Ultra yang boxy-boxy macam tu, which is really nice. Semua button covered really well, bawah pun covered. Jadi dia siap ada bucu dekat ujung ni. Jadi kalau jatuh, dia siap ada absorbent dekat atas bucu dia. Dan dekat bahagian hadapan korang nampak phone korang jadi petak bersegi macam ni, which is really nice lah. Dekat tangan masih lagi boleh katakan kompak dan juga nipis. Dan the fact that dia adalah Note duit, kalau korang pegang macam ni, nampak macam duit betul kan? Nice kan? Jadi kalau phone korang warna lain, korang boleh pilih yang sesuai dengan colour phone korang. Tapi untuk yang warna orange ni, RM20 ni memang sangat-sangat ngam guys. Dan harga dia tak mahal. Itu yang paling penting. Kalau korang berminat, pautan ada dekat video ini. Ciao!